Hamil baru 2 minggu. Risiko gugur tu tinggi tak, doktor? Dan makanan apa sebenarnya tak boleh diambil masa awal-awal ni? Soalan ni sangat penting sebab trimester pertama, fasa survival untuk janin. Statistik perubatan tunjuk 80% kes keguguran berlaku sebelum 12 minggu. Kenapa? Sebab masa ni janin masih sangat fragile. Penempelan belum kuat. Organ belum terbentuk penuh. Imun ibu pun tengah adjust. So yes, minggu kedua memang fasa sangat sensitif. Untuk bantu janin kekal kuat, tolong elakkan telur separuh masak, sushi mentah, daging tak masak penuh, susu segar tak dipastur, laksa dan ulam mentah dari tempat tak bersih, nanas, betik muda berlebihan, makanan tinggi MSG, pewarna, pengawet. Apa yang bagus diamalkan waktu ni? Zat besi dan B kompleks, elak HB rendah. Vitamin K dan DHA sokong penempelan dan otak janin. Probiotik dan prebiotik bantu kesihatan usus dan rahim ibu. Kalau ibu masih loya dan tak lalu makan, saya selalu cadangkan Effertimama D5 dan coklat. 24 nutrien penting untuk sokong awal kehamilan. Sedap, lembut di perut dan tak ganggu perut loya. Sesuai dari minggu pertama hingga akhir. Combo cuma RM149. Klik link ya.